Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pokok cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nur Ashikin binti Abiruddin, anak didikan Sekolah Menengah Kebangsaan PAUD Jaya yang mempunyai poskod PEA 0013. Saya berumur 16 tahun yang merupakan tingkatan 4. Saya berasa amat gembira untuk berkongsi tentang buku yang telah menarik minat saya dan rakan-rakan saya, iaitu buku yang berjudul Bayang Sofia. Buku ini diterbit oleh Iman Publication pada bulan Mei 2024. Buku ini ditulis oleh Tema Abdullah, iaitu penulis terkenal. Antara hasil-hasil karyanya ialah arkitek jalanan, penulis jalanan dan lain-lain. Buku ini terdapat 34 bab dan mengandungi 492 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan Sofia untuk keluar daripada belenggu ketidakstabilan hidupnya, masa lampaunya dan mengawal kesemuanya. Dengan perkataan mengawal kesemuanya itu, kita dapat tahu daripada sinopsis ini, seperti seseorang yang sedang mengarah Sofia untuk mematuhinya. Siapakah dia? Mengapakah dia berkelakuan sebegitu? Kita dapat tahu tentang dia pada akhir-akhir cerita. Buku ini terdapat 2 orang watak utama, iaitu Sofia dan Daddy. Sofia merupakan seorang wanita yang cerdik yang memilih untuk hidup berjauhan dengan keluarganya dan cuba untuk berdikari. Berbeza dengan Sofia, Danny merupakan samsing di zaman persekolahannya. Terdapat satu persamaan antara mereka, iaitu mereka telah melakukan kesalahan berat namun memperolehi hukuman yang berbeza. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami. Walaupun terdapat beberapa perkataan yang sukar difahami, penulis telah pun memasukkan makna-maknanya di bawah halaman muka surat tersebut. Buku ini mengeluarkan mesej seperti kita hendaklah menghadirkan sifat empati kepada rakan-rakan sekerja yang berusaha keras di dalam diam. Sebagai contoh, Sofia ditengking dan dimarah oleh rakan sekerjanya walaupun dia sedang berusaha keras untuk mendapat jawatan yang lebih tinggi. Selain itu, kita hendaklah bersikap jujur dan melayan rakan sekerja kita dengan sama taraf. Sebagai contoh, walaupun Sofia dimarah, ditengking oleh rakan sekerjanya, dia tetap melayani rakan sekerjanya dengan lembut supaya tidak mencetus sebarang pergaduhan. Buku ini berharga RM34 di Semenanjung Malaysia dan RM37 di Sabah dan Sarawak. Juga boleh beli secara online di laman sesawang Iman Publication. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berkata, bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Maka kita hendaklah mengamalkan aktiviti yang berfaedah ini untuk berjaya dalam setiap ataupun pelbagai bidang yang diceburi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.